sejak daripada awal kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang umat Islam tahu pada peringkat itu, sesiapa sahaja yang menganut Islam, dia terpaksa membayar harga yang mahal, terpaksa melakukan tadhiyah, terpaksa melakukan pengorbanan. Ini dapat dilihat bermula daripada bagian pintu masuk Islam itu sendiri, yang mensyaratkan sesiapa yang menganutnya supaya melafazkan ataupun berikrar dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada orang yang menganut Islam yang melafazkan lafaz Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Orang tidak masuk Islam dengan menyebut bahawasanya aku menyaksikan Allah adalah Tuhan. Tetapi mereka yang menganut Islam semuanya menganut dengan melakukan penafian. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diabdikan diri melainkan Allah. Penafian ini dalam erti kata yang lain membawa maksud orang yang menganut Islam bersedia menghadapi segala konfrontasi, perbalahan, pertembungan dengan semua ajaran-ajaran yang lain yang mengiktiraf ketuhanan, yang mengiktiraf ketuanan, yang mengiktiraf uluhiyah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu generasi awal yang masuk Islam pada peringkat itu, kesemuanya mereka tahu mereka masuk dengan membayar harga yang mahal. Sehingga kepada mereka yang setelah dibina negara Islam Madinah, mereka yang masuk Islam, mereka tahu mereka masuk berarti mereka mesti merombak dan merubah seluruh cara hidup mereka dan mengekalkan sistem ataupun menegakkan sistem yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.